Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini saya nak kongsi tentang jenis-jenis perkahwinan yang ada kat Malaysia. Jom kita layan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahir Syah bin Zariban. Hari ini saya ingin berceritakan tentang perkahwinan bagi kaum Cina. Perkahwinan bagi masyarakat Cina bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga menggabungkan dua keluarga. Ia penuh dengan simbolik, adat resam dan kepercayaan tradisional yang diwarisi sejak turun-temurun. Proses perkahwinan tradisional Cina dimula dengan merisik dan meminang ataupun dipanggil tingking. Keluarga lelaki akan menghantar orang tengah untuk merisik calon isteri. Selepas persetujuan, keluarga akan membawa hadiah meminang seperti teh, cik bulan dan buah oren. Tarikh bertunang dan perkahwinan akan dipilih mengikut kalender lunar oleh tukang tilit ataupun Feng Shui Master. Selepas daripada proses berisik dan meminang, ialah proses pertunangan. Majlis pertunangan formal dengan pertukaran bulang hantaran. Hantaran biasanya termasuk pakaian, emas, arak Cina dan makanan tradisional. Jumlah wang hantaran akan dibincangkan, kadang disebut sebagai pinjin. Seterusnya, hari sebelum perkahwinan, menghiasi katil. Katil pengantin akan dihias oleh wanita yang bertuah, biasanya berkahwin dengan ada anak. Seterusnya, hari perkahwinan. Perarakan pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan, permainan pintu, jiziang-yang. Pengapit lelaki perlu lulus ujian oleh pengapit perempuan sebelum masuk ke rumah. Upacara teh, jiangca. Pengantin menyajikan teh kepada ibu bapa dan ahli keluarga sebagai tanda hormat. Mereka akan diberikan ampau dan kadang-kadang kala barang kemas. Seterusnya adalah majlis resepsi. Biasanya diadakan di hotel atau restoran mewah. Dimulakan dengan yangsen, ucapan bersorak untuk meraihkan pengantin. Diakhiri dengan ucapan terima kasih daripada pasangan pengantin. Yang ketiga adalah unsur simbolik. Warna merah, lambang tuah dan kebahagiaan. Naga dan burung phoenix melambangkan keseimbangan antara lelaki dan juga perempuan. Kacang merah, biji teratai dan buah kurma, doa untuk mendapatkan zuriat. Seterusnya adalah perubahan moden. Ada pasangan Cina hari ini memilih majlis kahwin moden, contohnya tema barat, nikah berkahwin di luar negara dan juga berkahwin lari sikit daripada adab resam yang sedia kala. Itu saja daripada saya untuk perkahwinan bagi kaum Cina di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Afif bin Zulkifli. Saya ingin menceritakan tentang perkahwinan kaum Melayu di Malaysia. Perkahwinan dalam masyarakat Melayu merupakan satu peristiwa penting yang syarat dengan adat resam, nilai agama Islam dan warisan budaya. Ia bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga. Pertama, proses perkahwinan tradisional Melayu, iaitu merisik. Wakil keluarga lelaki menghantar orang tua ke rumah pihak perempuan. Tujuannya mengetahui status si gadis sudah berpunya ataupun belum dan berbincang secara tidak rasmi. Seterusnya, meminang. Selepas mendapat persetujuan, rombongan peminangan dihantar. Wakil keluarga lelaki akan membawa tepak sirih, bunga rampai dan buah tangan. Perbincangan rasmi tentang tarikh hantaran mas kahwin akan dilakukan di sini. Selain itu, bertunang. Majlis pertunangan diadakan di mana cincin disarung ke jari manis pengantin perempuan oleh wakil pihak lelaki. Ini juga masa untuk mengikat janji sementara sebelum berkahwin. Seterusnya, akad nikah. Upacara akad nikah adalah inti perkahwinan dari sudut Islam. Dilaksanakan oleh wali pengantin perempuan dan disaksikan oleh juru nikah. Mas kahwin adalah wajib
hantaran sunnah diberikan pada hari ini. Selepas akad, pasangan sah bergelar suami isteri. Seterusnya bersanding. Majlis bersanding diadakan di pelamin sebagai simbolik raja sehari. Pengantin duduk bersanding di pelamin, diserami dengan bunga rampai dan air mawar oleh ahli keluarga dan tetamu terhormat. Kedua, adat hantaran dan mas kawin. Mas kawin wajib nilainya ditetapkan oleh negeri. Contohnya RM22.50 di negeri Kelantan, RM300 di Selangor. Hantaran bersifat hadiah balasan, barangnya seperti kain, kasut, wangian, makanan dan barang kemas. Jumlah bulan hantaran biasanya ganjil, contohnya 7 dengan 9 bulan. Ketiga, kenduri kahwin diadakan di rumah, dewan atau masjid. Disajikan dengan lauk tradisional seperti nasi minyak, ayam masak merah, acar, dalca dan kuih-kuih. Jemputan boleh mencecah ratusan orang, simbolik keakraban komuniti. Keempat, isu simbolik dan nilai. Kelamin melambangkan tahta raja sehari. Dan sirih junjung, simbolik kasih sayang dan sopan santun. Bunga telur, tanda penghargaan kepada tetamu dan simbol doa untuk suria. Perkahwinan Melayu menitik beratkan adab, kesopanan dan restu keluarga. Kelima, perubahan zaman. Hari ini ramai pasangan Melayu memilih majlis moden, contohnya tema putih, taman atau majlis tertutup. Namun, elemen tradisi seperti akad nikah dan bersanding tetap dikekalkan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassan Nasrullah, Kawan Senan. Nombor ID saya KBA 2508102770. Hari ini saya ingin membentangkan tentang perkahwinan di India. Perkahwinan kaum di India di Malaysia. Perkahwinan dalam masyarakat India bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi dianggap satu ikatan suci yang kekal selamanya samskara. Ia menggabungkan aspek agama, budaya dan kekeluargaan serta dipenuhi dengan upacara simbolik dan rohaniah. Satu, proses perkahwinan tradisional India kaum Tamil Hindu. Satu, jodoh dan merisik. Masih ramai ibu bapa yang mencari jodoh melalui perbicaraan keluarga. Kedua, horoskop jadual bintang digunakan untuk memandangkan keserasian pasangan. Ketiga, keluarga lelaki akan merisik dan berbincang dengan keluarga perempuan. Poin kedua, majlis pertunangan. Ishayat Harnam, satu majlis rasmi pengumuman pertunangan. Kedua, pemberian barangan hantaran seperti sari, buah, manisan dan barang kemas. Ketiga, doa restu oleh suami Hindu dijalankan. Poin yang ketiga, upacara pra-perkahwinan. Mehendi, tangan dan kaki pengantin perempuan dihias dengan inai, biasanya untuk kaum India Utara. Haldi, Ponnuku, sepuan kunyit di badan pengantin untuk menunjukkan diri. Tiga, upacara mani minyak, simbol pembersihan diri sebelum hari bahagia. Poin yang seterusnya, hari perkahwinan, Vivaha, biasanya dijalankan di kuil Hindu atau dewan. Elemen pentingnya. Poin yang pertama, tali Mangal Sutra, rantai emas yang diikat pada leher pengantin perempuan oleh pengantin lelaki sebagai tanda sah suami isteri. Seterusnya, api suci Agni, pasangan berjalan mengelilingi api sebanyak 7 kali, Sabta Pali, tanda sumpah hidup sama. Seterusnya, Sami atau pendeta Hindu membacakan mantra dan memimpin upacara. Terakhir, simbol kasih sayang dan kesuburan beras, bunga, daun mangga dan kelapa digunakan sepanjang majlis. Poin seterusnya, majlis resepsi diadakan selepas perkahwinan, biasanya lebih meriah dan terbuka. Makanan vegetarian atau bukan vegetarian dihidang ikut adat keluarga. Persembahan kebudayaan seperti tarian Bharatanatyam atau muzik tradisional Tamil. Poin yang keempat, unsur simbolik dan nilai budaya. Warna merah dan emas melambangkan kemakmuran dan
sindul tanda wanita sudah berkahwin. Tahli lebih penting daripada cincin kahwin. Ia lambang kata spiritual. Poin yang kelima, perubahan moden. Ramai pasangan kini buat majlis gabungan tradisi dan moden. Contohnya majlis bertemakan Bollywood, perkahwinan taman atau resepsi hotel. Walau bagaimanapun, majoriti tetap menggunakan upacara agama sebagai inti perkahwinan. Sekian, terima kasih. Okey guys, kesimpulannya adalah pernikahan adalah kepentingan dalam sosiologi. Goodbye.